Hai semua, kembali lagi dalam channel aku Hobi Pape. Dan thank you kerana masih bersama dengan aku. Dan kepada siapa yang baru datang, aku Hafiz. Okay, actually aku berada di studio aku, yang mana aku pernah tanya korang nak tengok tak studio aku? Tapi macam sambutan je tak berapa. Tapi aku tunjuk sedikit lah, macam satu sudut je lah. Okay, ya. Tapi apa-apa pun, untuk video minggu ni actually aku rasa agak simple. Aku baru dapat benda ni, benda ni baru sampai. Dan aku nak tunjuk korang apa benda tu. So kita unboxing lah kot apa benda tu. Boleh tak? Jom kita pergi to the next one lah. Benda tu pun aku lupa aku letak mana. Okey lah, jom lah. Aku saja intro sekejap dan kita pergi buka. Bye-bye. Jangan lupa untuk subscribe. Jom. Okey. Kita dapat macam bergema sini. Sorry lah sikit kalau bergema kan. Sebab studio aku ni actually tengah dalam construction lagi. So ada sedikit lah letak barang apa semua. And itulah. Banyak benda lah tak siap lagi. Aku sekarang berada di bahagian belakang, macam bahagian pantry. So ni meja. Actually macam meja buat kerja, meja meeting. Itulah lebih kurang lah kan. Meja ni pun berabuk lah. Aku hari tu dah kemas. Tapi sebab hari tu ada orang buat buat kerja sikit. So berabuk semula. Okay, tapi itu bukan point kita. Point kita adalah apakah yang ada dalam pos laju. Okay, sebab ada aku punya alamat semualah. Tapi ginilah, aku akan buka terus lah. Okay, ini aku pre-order. Kira boleh kata lama juga 2-3 bulan rasa. Masa dia buka semua tu, geng-geng ni apa orang kata? Nampak dah. Kantoi terus. Pokemon stamp folder set. Okay. Sebab terima kasih kepada geng-geng YouTubers kami. Dia cerita cakap sebab dia orang tahu aku kumpul stamp. Ada stamp Pokemon. So ada stamp Pokemon. Jadinya takkan Pape tak beli macam tu lah point dia kan. Lepas tu stamp kot. Sebab selalunya kan bila stamp-stamp ni kan macam benda yang selain daripada kad lah. Selalunya macam kat Jepun apa semua kan. Tapi this time is like Post Malaysia mengeluarkan stamp Pokemon. So memang senang cerita dia somehow authorized lah. Dapat deal. Apa orang kata untuk Pokemon ni lah. Okay, dan nak jadi ceritanya inilah yang dapat. Aku tengok ada video-video orang beli pun. Inilah RM99 untuk satu set. Dan dekat sini dah ada tertulis dah korang akan dapat ni envelope dengan stamp. Dan stamp-stamp dia memang cantik gila guys. Dan ada ni playmat. Gila ada playmat dengan postcard 3 starter Pokemon baru tu apa? Aku lupa lah pula yang baru ni apa nama. Dan inilah dia punya ni. Cantik lah. Dia punya cover. Dia buat style Pokemon punya Pokeball. Okay. Dan kita akan cuba buka. Dia hanyalah pakai what they call stapler je. So aku selalu kalau benda-benda stapler macam ni kan, aku tak suka main tarik je. Aku akan buka elok-elok lah. Selagi kita boleh buka elok, kita buka elok. Sebab benda ni aku simpan guys. Dia punya plastik pun aku simpan. Kalau boleh lah. Okay, sekejap. Okay, so dah buka dah. Memang cantik lah. Okay, first aku tarik ni. First tarik. Dan kita ada, boleh nampak dari sini. Ini adalah playmat. Okay, tapi playmat ni nasib ke? Aku tak pasti sebab dia ada dua. Satu Pikachu, satu ni.
So adakah aku tak dapat Pikachu? Kena beli satu lagi lah cerita dia. Okay, collect and battle in the new Pokemon trading cards. Okay, trading card game. Trade with friends, collect the card, win the deck and build strategy, one-on-one battle. So benda ni basic lah kan, aku rasa untuk sesiapa yang bermain. Dan tapi guys, aku dapat EV lah. Aku nak Pikachu kan. Aku tak tahu pula ada dua semua. Ingat dapat dua-dua kan. So macam tu lah cerita dia. Tapi tak apa. Untuk playmat ni standard lah kan. Dan kita dapat pack. Aku tak sure nak buka ke tidak. Oh ni Scarlet Violet lah kan. Scarlet Violet. Macam mana boleh aku lupa yang gen baru ni. Astaghfirullahalazim. Scarlet Violet guys. Sorry. Okay, dan kita buka. Nice gila. Aku tak sure lighting ni okey ke tidak. Minta maaf guys. Sebab macam aku cakap tadi, aku berada di tempat yang lain. So aku tak ada ring light aku apa semua. So macam ada agak sedikit ni lah kan. Sedikit kata apa, rasa okey kot. On point lah kot. Alright, dan kita buka sebelah ni. Okay, kita tengok. Dan kita ada sampul surat berserta stamp Pikachu. Dia bentuk apa orang kata? Dia bentuk Astaghfirullahalazim. Dia bentuk kad. Astaghfirullahalazim. Kad. Macam mana boleh aku lupa lah. So kad ni cantik guys. Nampak tak? Dia ada macam stamp. Ni aku rasa macam antara orang kata apa, regulation lah kan. Regulation Malaysia lah bila menghasilkan satu stamp. So dia ada 60 sen. So sen tu bahasa Melayu lah kan. Dia bukan kat sini HP kan seingat aku. Tapi dia jadi 60 sen. Dan ni semua ni aku rasa sama je bahasa English. Tapi 60 sen tu bahasa Melayu. Okay, pick up punch apa semua Malaysia. Ada tulis Malaysia dan Jawi Malaysia. Dan ada logo post. Dan dia tulis kat situ stamp. Stampku. Nampak? Stampku. Alright. Dan bawah ni ada Chop Pokemon Nintendo apa semua. 21 bulan 2 2025 Kuala Lumpur. Okay. Dan ini adalah Pikachu. Dan belakang dia Pokeball dalam kosong. Okay. Memang nice lah. Dan ni actually dia dapat ni. Tapi selalunya bila dia kalau stamp, kalau korang beli set macam ni, memang dia akan bagi macam orang kata apa ni, sampul surat dan dia bagi stamp selalunya lah. Yang aku tahu macam tu lah. Sepanjang aku collect stamp yang set-set macam ni. Dan kita ada postcard guys. Kita ada postcard Pikachu. Belakang biasalah. Macam tu je. Untuk korang tulis-tulis ke apa. Bagi kat kawan-kawan. Dan ini adalah lupa nama dia. Macam spaghetti. Spaghetti cat. Aku tak ingat. Okay. Dan Fuecoco. Quaxly kan. Itulah. Ini antara yang aku pilih untuk Scarlet Violet. Okay, dan dekat sini juga actually kita boleh nampak dia punya macam orang kata apa, sarung ni kan. Ada dua Pikachu dan dua Pikachu jantan betina. Mana kita nak tahu jantan betina? Yang jantannya ada macam ni, yang betinanya dia ada love sikit belakang tu. Gitu. Okay, dan belakang tak ada apa kan tadi kan. Kita dah tengok semua. Dan kita boleh nampak satu persatu guys. Dia letak macam ni, memang cantik kan. Dia letak macam ni, dia dah susun dan kita ambil satu-satu. Korang tengok. Ni lah antara sebab-sebab aku kumpul stamp, sebab actually memang cantik. Tapi kebetulan pula Pikachu kan. Maksud aku Pokemon. Ada Pikachu, favorite Pokemon aku. So nice lah, nice gila. Pikachu. Kita ada Venusaur. Right, Venusaur EX. Huish. Tengok, nampak tak? Dia follow exactly seperti mana card punya elements kan. Macam bila EX ni kan, nampak kilat macam tu. Gila guys. Charizard EX. Weh, nice gila. Blastoise EX. Alright, nice. Dan last sekali adalah card Pokemon dekat belakang dia tu. Okay, macam aku cakap tadi, dia ada elemen-elemen. Aku rasa elemen-elemen ni adalah untuk dari segi undang-undang stamp pengepusan di Malaysia lah.
Dan ada bahasa Melayu dia 60 sen, Malaysia, dan ada logo post. So ini valid kalau korang guna untuk hantar apa-apa surat menyurat, memang valid. Exactly memang valid. Tapi sayang guys, bila korang beli set macam ni, memang sayang. Aku kalau aku ada duit lebih sikit, aku mungkin akan beli lebih. Satu untuk aku pakai-pakai, bagi-bagi je. Tapi itulah, satu pun RM99. So macam, tengoklah. Kalau ada rezeki aku beli lagi lah. Okay guys, so the next one, the second tier ni. Okay, dia ada untuk orang kata apa, karakter starter Pokemon for Scarlet Violet. Sprigatito. Spaghetti apa aku fikir tadi? Sprigatito nama dia. Lupa, tak maaf lah. Dan ni Fuecoco. Ni sebab famous lah. Standard api memang standard lah. Ni Quaxly ni yang aku pilih lah dalam game Scarlet Violet. Dan ini adalah legend Pokemon Koraidon for past rasa. Dia past and future kan. So ni Miraidon EX. Gila weh. Aku suka sebab dia orang buat exactly macam seperti mana card tau. Siapa-siapa yang mengumpul ke main card kan. So benda ni exactly macam apa dia panggil lah, translations daripada card ke stamp. Exactly. Corak-corak dia semua. Cuma tu lah macam aku cakap, dia ada perubahan-perubahan macam tu lah, 60 sen Malaysia apa semua lah. Dan dia dapat macam satu ni semua stamp semua. Sebab selalu stamp memang dia stamp dia takkan macam tu tau. Yang tu dia dah potong macam ni. Yang ni dia dah potong. Dia selalunya stamp kalau yang kemas betul, dia akan ada satu page macam tu lah. Alright. Dan ini yang kedua lah yang korang dapat. Dan ini adalah yang boleh kata, kita tengok lah boleh dapat promo card apa. Okay. Kita ada tengok fun pack 3 additional game cards. Aku tak tahu apa benda yang dikejar. Aku tak tahu untuk siapa-siapa yang beli, apa benda yang boleh dikejar, apa benda dalam ni lah. Yang value card ke apa, aku tak tahu. Tapi aku just for the sake of, orang kata apa, mengumpul. So ini je lah kiranya. Dan kita tengok apa benda yang special dia. Dia promo ke apa, aku tak pastilah kan. Okay. So first one Glimora. Kita ada Snorlax. Dan kita ada Glimet. Okay. Mungkin tak ada yang biasa, orang kata apa, tak ada yang special ke apa. So inilah cerita dia. Aku tak dapat yang special. Aku tak tahu ada orang yang dapat special ke tidak. Aku rasa possible. Okay. Tapi nak jadi ceritanya juga, aku tak nampak macam ada post Malaysia punya stamp ke apa. Tapi kalau anda kata diorang boleh buat, memang patut lah. Aku rasa memang patut. Jadikan dia sebagai promo cards. Dan promo card from Malaysia tau. Sebab dia orang dah buat benda macam ni tau. This kind of semua benda elemen apa semua tau. Kan? So macam patut ada special post Malaysia punya logo. Biarlah card biasa pun. Faham tak? Tak payah yang hits lah. Yang rare, apa orang kata, ultra rare ke apa semua, aku rasa tak perlu. Tapi as long as ada post Malaysia, bangga lah. Aku rasa aku bangga. Okay? So aku rasa itu saja kot video kita kali ni. Like very short, simple. Dan ini je lah aku nak tunjuk dari segi unboxing yang aku dapat bila? 2 hari lepas. So kebetulan aku kat Kuantan. Aku berada di studio aku. Okay, so sesiapa nak tengok studio aku yang betul-betul berminat lagi, yang masih berminat, sila komen lah. Tapi studio aku tak siap lagi. Tu je lah. Masih kotor-kotor, masih tengah buat ni lagi. Okay. So itu saja guys. Thank you for watching. So jangan lupa untuk subscribe. Bukan subscribe. Jangan lupa untuk like video ni, komen, share dengan kawan-kawan korang, dan juga jangan lupa untuk subscribe. Macam tu lah. Lama dah tak buat video. Lupa-lupa. Alright. See you guys. See you on the next video. Alright. Bye-bye. Bye-bye. Peace.